Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my cooking channel. Resepi ni untuk Ramadan Day 16. Saya akan kongsikan satu resepi nasi ayam yang sangat simple dan sedap, mudah untuk disediakan, iaitu one pot chicken rice. Tanpa membuang masa, jom kita cuba buat. Mula-mula kita siapkan paste halia bawang putih di dalam blender. Masukkan bawang putih dan juga halia. Tambahkan sedikit air ataupun secukupnya untuk mengisar. Kita akan kisar sehingga menjadi halus. Okey, teksturnya dah halus macam ni. Kita akan masakkan sebentar di dalam kuali. Panaskan sedikit minyak masak dan kita akan goreng sebentar paste halia bawang putih tadi. Tambahkan 1,5 cube pati ayam. Kita akan masak sehingga paste ini garing, terbit minyak dan juga cube pati ayam tadi cair sepenuhnya. Untuk ayam, gunakan setengah ekor ayam yang dipotong 6. Saya guna semua bahagian atas paha. Kemudian kita akan season dengan garam, sos tiram, kicap pekat manis. Saya tak pakai kicap cair sebab saya tak ada stok. Kemudian kita tambahkan paste halia bawang putih tadi dalam satu sudu besar dan kita akan gaus sebati dan kita akan perap sebentar pada suhu bilik 10 ke 15 minit sebelum kita goreng. Selepas 10 minit, kita panaskan sedikit minyak dalam kuali anti lekat. Kita akan panggang sebentar ketulan ayam yang telah diperap sampai ke semua permukaan ayam sedikit keperangan. Panggang dengan api sederhana ke sederhana tinggi, tak perlu lama sebab nanti kita akan masak semula ayam dengan nasi. Setelah permukaannya sedikit kecoklatan seperti ini, bolehlah kita angkat dan ketepikan. Untuk memasak nasi, kita masukkan 2 cawan beras yang telah dibasuh bersih dan air secukupnya mengikut jenis beras yang kita gunakan. Kemudian tambahkan 1,5 sudu besar paste halia bawang putih dan garam secukupnya. Kita akan kacau sebati sehingga paste halia tercampur rata dan tidak berketul. Kemudian tambahkan 2 helai daun pandan dan juga sedikit akar daun sup yang telah dicuci bersih. Tambahkan 1 sudu besar margarin ataupun mentega. Kemudian bolehlah kita masukkan ketulan ayam yang telah dipanggang sebentar. Setelah siap, kita akan masak nasi seperti biasa. Sementara itu, kita siapkan sambal cilinya. Dalam blender, masukkan 6 tangkai cili besar merah dan perahkan sedikit jus limau ataupun boleh letakkan cuka dalam satu sudu besar. Kemudian masukkan 1 sudu teh penuh paste halia dan air secukupnya untuk mengisar. Dan kita akan kisar sehingga halus. Sambal cili yang dah siap kisar, kita akan masak sebentar. Tambahkan gula dan juga garam secukup rasa. Dan kita akan masak sehingga sambal cili ni mendidih. Setelah mendidih, kita boleh angkat dan ketepikan. Seterusnya, kita akan buat sos kicap. Di dalam kuali, masukkan 3/4 cawan air dan kicap manis secukupnya. Dan kita masukkan baki paste halia bawang putih tadi. Masukkan paste sahaja, minyaknya keluarkan. Kemudian kita tambah garam secukupnya. Dan untuk memekatkan, kita akan tambah larutan tepung jagung. Dan kita akan masak sehingga mendidih dan agak pekat. Setelah nasi masak, kita keluarkan semua ketulan ayam. Kalau anda ada minyak bijan, setelah nasi masak, anda boleh titiskan sedikit minyak bijan di atasnya supaya rasanya lebih sedap. Kemudian kita gemburkan sedikit nasi ayam tadi. Kemudian siaplah nasi ayam kita untuk dihidangkan. Hidangkan nasi ayam bersama ayam, salad, hirisan timun dan juga hirisan buah tomato. Tak lupa juga sos cili dan juga sos kicap yang kita buat tadi. Hiaslah dengan sedikit bawang goreng dan juga daun sup.
Akhir kata, selamat mencuba. Semoga anda berpuas hati dengan resipi kali ini. Thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.